ingat aku kat kerja apa? Tengah berjoget. Abu selalu akan meminjam duit daripada dia tiap bulan atau 2 minggu sekali. Ali pun tolong lah. Kalau Ali tak ada, mana Ali tak ada. Tapi bila Ali dapat tahu, biasalah WhatsApp, sekarang WhatsApp status tu lah. Okay. Ali pun buka, aku baru pinjam kau duit. Kau pergi Joli? Bukan kau beberapa hari lepas kau nak pinjam aku duit ke? Tak apalah, tak fikir apa-apa. Okey lah, mungkin kau janji kau dah bayar duit aku. Okey, tak apa. Lepas Joli, balik Singapura. Ali, aku sakit ni, Li. Aku nak pinjam duit 50, Li. Aku sesak nafas, Li. Aku nak pergi hospital. Boleh Ali pinjam aku $50 dulu? So Ali kerja. Ali busy. Nanti lah Ali kerja. Abu reply apa? Ali, tolong Ali, jangan blue tick aku, Ali. Tolong Ali. Belum ke hospital? Ali, Sesak nafas. tolong Ali, jangan blue tick aku, Li. Dah dengar? Ali mengamuk si Ali. Tu Ali pun cakap, kau ingat apa? Engkau priority aku nak reply. Kau ingat aku kat kerja apa? Tengah berjoget.